Hai, saya Dr. Ibrahim dan tahniah kerana anda telah memulakan perjalanan pendakap gigi anda atau braces dengan kami. Berikut adalah beberapa perkara yang penting yang perlu anda ambil perhatian. Yang pertama, apakah yang akan anda lalui? Selepas berjumpa dengan doktor setiap bulan, anda mungkin akan berasa tidak selesa selama 1 hingga 2 hari. Makan makanan yang lembut dan jika sakit, makan paracetamol jika perlu. Kedua, penjagaan kebersihan mulut. Kebersihan mulut adalah sangat penting. Gosok gigi dengan kerap dan menggunakan berus gigi interdental setiap hari. Berkumur selepas makan dan gunakan ubat kumur ortodontik kerana ia dapat memberikan perlindungan tambahan. Elakkan memakan makanan yang keras, rangup dan melekit. Menggigit makanan seperti ini boleh melonggar dan mematahkan braket anda. Jangan gigit ais, tulang atau kacang. Potong makanan yang besar seperti apel, lobak dan daging kepada potongan yang lebih kecil dan kunyah di bahagian belakang gigi anda. Elakkan memakan gula-gula yang melekit seperti karamel dan gummy bears kerana ia boleh melekat pada braket dan akan menyebabkan kaviti. Keempat, dalam situasi kecemasan, kalau ada bahagian pendakap gigi yang longgar atau patah atau mungkin braket tertanggal atau wayar mencucuk pipi, hubungi kami segera untuk temu janji. Jika ada ulcer pada pipi akibat geseran, anda boleh menggunakan wax ortodontik yang diberikan untuk mengurangkan rasa sakit. Kelima, untuk penjagaan dan susulan, ikut arahan dan datang pada temu janji yang diberikan supaya rawatan dapat berjalan dengan lancar. Selepas pendakap gigi ditanggalkan, anda perlu memakai retainer untuk mengekalkan kedudukan gigi baru anda. Pakailah selama anda mahu gigi anda kekal lurus. Ia boleh diganti pada setiap 2 hingga 3 tahun. Cuci retainer anda setiap hari dengan berus yang lembut dan jangan gunakan air panas kerana ia boleh merosakkan bentuk retainer tersebut. Gunakan pembersih retainer seperti yang disarankan. Tanggalkan semasa makan dan berus gigi anda. Simpan retainer tersebut di dalam bekas apabila anda tidak menggunakannya. Kami tak sabar nak lihat senyuman baru anda. Jumpa anda nanti.